Oh. Oh, kasar Syah. Kasar ni. Mantap. Okey. Oh, MJ dah. Kaci. Kaci lagi ni. Terus. Kur, kau buat tuah Kur. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan harian korang. Okey geng, terlebih dahulu aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada korang penonton setia PPOC. Semoga korang dapat menjalani ibadah puasa dengan baiklah tahun ni. Okey. Geng, pagi ni aku berada dekat kolam Syahidah 66 kan. Kolam Syahidah 66. Nak repeat lagi kolam ni. Dan hari ni aku ada misi lah. Misinya aku nak hanyikan baju ni geng. Baju geng ketak kepala GKP yang terbaru dengan topi ni. Topi dan baju ni ada cerita dia. Korang nak tahu apa cerita dia? Korang tengok dulu video ni geng. Okey. Indera hati daripada geng ketak kepala geng. Syah bagi ni, tengok ni topi. Ni korang nak dapatkan dekat beg kuning ada kan? Beg kuning ada, Shopee ada. Apa yang special kita full custom Benang kita pilih warna merah. So yang ni kita cat tau. Yang logo-logo ni memang takkan tanggal tau. Ini sulam. Ini sulam. Belakang pun sulam. Ini sulam. Sulam keliling kan? Bawah ni pun custom lagi. Dalam ada tag lagi GKP. Mantap. Tak dapat harga ni. Mantap geng. Topi lain. Kita belanja keliling sulah. Padu geng, padu. So ni lagi satu kan. Baju. Ni yang terbaik geng. Macam Syah pakai ni. Nampak? Yang terbaru. Siap ada yang special dia ni. Siap ada hoodie geng. Jadi hoodie, macam ni. Tu dia ada ni. Nampak? Bau smart. Kalau pakai spek, kalau spek lang itu. Mantap geng, mantap geng. Pakai barang macam ni. Korang tak payah pening-pening lah. Macam pakai baju nak cari handsock, lepas tu kan buff tinggal apa semua. So ni kita bagi satu set. Untuk orang yang malas nak prepare sikit tu, korang kabut. Ini bangun lambatnya, last minute yang nak pergi spot baru bangun kan. Kau sarung ni settle jalan. Okay geng. Ni pun sama geng. Nak dapatkan kad beg kuning dan Shopee. Mantap. Okay geng, kau nak tengok dah aku buat magic. Tengok kan, tengok dulu. Okay, tunggu. Tada. Padu abang. Siap makan Wan. Siap makan belanja sikit. Mantap. Okey, pakai hoodie. Yang best geng, yang best ni ya geng. Ni lah special dia. Kita ada head buff. Ada ni. Ada hoodie. Hoodie siap dengan head buff. Nampak? Tak sabar ni, tak sabar. Mantap Pak An. Dulu yang ketat sikit geng. Okey. Mantap geng, mantap. Steady Pak. Macam biasa, nak dapatkan dekat beg kuning dan Shopee geng ketat kepala geng. Mantap. Thank you Pak An. Okey geng, itulah dia cerita dia. Baju ni pemberian daripada Syahsian geng, geng ketat kepala. Jadi kalau korang nak dapatkan baju dan topi yang terbaru daripada GKP ni, korang boleh dapatkan dekat TikTok shop geng ketak kepala ataupun Shopee. Shopee geng ketak kepala geng. Okey. Hari ni Syah pun ada. InsyaAllah sekejap lagi dia sampai. Aku tunggu dia dulu. Lepas tu kita terus masuk kolam. Okey geng. Yang mana masih belum subscribe channel ni, aku jemput untuk subscribe channel ni sebagai tanda sokongan dari korang. Teruskan menonton dan like video sampai habis geng. Salam.
Okay geng, Paan Pacak. Syah geng. Siap Nak rasmi baju ni? Rasmi baju. Baju baru lawak. Assalamualaikum. Udang 10. Ni geng, lepas kolam cuci semua dia dah buat balik lah. Dah ada pagar kecil kat sini. Jalan dia ni dah apa? Dia dah simen. Dah tak ada lah lecak-lecak macam dulu geng. Okay, geng, hari ni aku pakai rod ni rod custom ni daripada Panjang ABC Bido. Dia punya poundage tak silap aku 5.12 kot geng. Oi, Syah terus strike geng. Aduh, Syah terus strike geng. Lucut geng, Syah lucut. Aku tengah terangkan pasal mancing. Okay, hari ni aku nak guna ni rig daripada Land Base Hero. Hero 800 ni, ratio 5:1, max drag dia 3 kg. Hari ni ringan geng, 118 gram je. Body dah boleh cover. Jom kita cuba. Pagi ni aku nak casting udang hidup dulu. Okay, geng, kita casting udang hidup geng. Bismillahirrahmanirrahim. Minutes later. Okay, ada makan ke? Makan. Dah lepas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh no, tak lekat. Tak lekat. Dah biar lama lah. Biar lama geng, tak lekat. Banyaklah siakap main tepi ni. Tu dalam tu. Tu tiang. Hui, kaci ni rembat ni. Tak sempat nak bagi tali. Dia pump terus je. 5 minutes later. Tak ada kan? Syah makan ni. Kasar Syah. Padu kan. Padu. Besar. Ada. Tangguk men datang yang kasar ni. Kasar je. Sikit lagi. Okey. Ui, kasar ni. 2 kilo lebih ni. Mantap geng. Mantap. Tengok sikit rod padu geng. Nampak tu. Mantap.
Okey. Dia masuk dalam kolong ah. Alamak, dia masuk dalam kolong. Dia masuk kolong je, Sekejap, Syah. Masuk kolong. Okey, kita keluar. Keluar. Cakap ni. Cakap. Oh, MJ dah. Dah yang kacau umpan aku ni. Boleh je Ban? Boleh? Ya, boleh. Buat custom kan? Custom. Custom boleh. Allah. Lucu pula geng. Target terus. A few moments later. Oi. Kur. Gila aku. Kau sama dengan aku dah pengembang. Kur. Kur geng. Ini dulu geng aku komplot. Kalau pencin. Pencin. Aku kumpau lagi Kur. Serius lah? Serius Kur. Wow, lucu seekor tadi. Banyak ekor lucu. Bukan ekor. Banyak ekor dia. Banyak buang ikan hari ni. 1 minute 37 seconds later. Makan tak habis tu. Depan ni makan. Ada makan ni. Makan depan ni je. Kaci. Kaci lagi ni. Dengan buang ikan je kan. Aku risau. Sampai dekat jet ni. Turun terus jet ni. Tak ada agak-agak dah. Nak terus. Kur, kau bawa tuah Kur. Geng, Kur datang geng, dia bawa tuah geng. Kur bawa rezeki kat aku hari ni. Awal kau mesti gasak. Hanyir lah baju aku. Dia makan depan ni. Makna ada ikan lagi lah depan ni. Semua duk ketuk depan ni. Ui, kena sikit kan. Ikan tak besar. Mantap. Alhamdulillah.
Kurang lah hari ni. Tak mau makan. Pagi pun kurang. 2 saja hari ni. Okay. Ni je lah hasil lagi ni. Kurang galak geng. Alhamdulillah lah, ni rezeki aku nak bawa balik kampung lah geng, ikan ni. Nak bawa balik kampung. Ni geng, ini je hasil lagi ni. Tapi Syah dapat besar tau, 2 kilo lebih. 2 kilo lebih ada tu. Okey geng, itu sajalah video untuk hari ni. Hari ni nampaknya memang kurang gasak geng. Seorang 2 ekor je hari ni geng. Yang terlepas bolehlah tahan. Ada juga. Nampak gayanya lepas kolong cuci ni, kolong pun dah diubah. Aku masih tak tahu lagi lah kat mana lokasi ikan tu berkumpul kan. Mungkin nak kena repeat 2-3 kali lagi baru faham kot kolong-kolong baru ni kat mana kolong banyak ikan semua kan. Tapi tak apalah, syukur Alhamdulillah lah. Ada jugalah rezeki yang aku boleh bawa balik kampung. Hujung minggu ni nak balik kampung, adalah rezeki nak bawa balik kampung untuk lauk berbuka. Apa-apa pun, baju JKP dengan topi ni dah anyih geng. Pada korang yang berminat nak dapatkan topi ni, jangan lupa untuk dapatkan di TikTok shop Geng Ketak Kepala dan Shopee Geng Ketak Kepala geng. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Yang mana belum subscribe, aku jemput dulu untuk subscribe sebagai tanda sokongan kepada korang. Jumpa lagi di video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng.